Halo, sekarang kita pergi ke bahagian A ya. Ini adalah teknik menjawab untuk bahagian A. Baik, kita boleh tengok soalan ini. Raja 1.1 menunjukkan eksperimen bagi sejenis logam, tulin dan alloy. Logam, tulin dan alloy. Baik, kita tengok ini cincin besi dimasukkan ke dalam air selama 4 minggu dan selepas 4 minggu kita nampak mendakan perang ya. Baik, satu lagi adalah cincin keluri steering ya, dimasukkan ke dalam air selama 4 minggu dan selepas 4 minggu tiada perubahan. Tiada perubahan di sini ya. Ini adalah lapisan perang, ada mendakan perang. Yang satu lagi cincin keluri adalah tiada perubahan. Baik, kita tengok dia tiada perubahan ya. Kita tengok soalan pertama, macam mana kita jawab. Nyatakan satu pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan maksud dia adalah penyebab kepada eksperimen ini. Penyebab, apakah sebab yang menyebabkan eksperimen ini menjadi lapisan perang dan tiada perubahan. Okey, ataupun kita boleh kata bahan yang berbeza kita guna di dalam eksperimen ini. Contoh di eksperimen ni kita guna apa? Kita guna cincin besi dan kita guna cincin keluri kan. Ini adalah dua benda yang berbeza kita guna. Jadi you tulis di sini saja cincin besi dan cincin keluri. Guna perkataan dan. You tak boleh guna perkataan atau. Okay? Tak boleh guna perkataan atau. Ini kalau you tak tahu guna jenis cincin, you boleh guna cincin besi dan cincin keluri. Apa benda yang berbeza you guna, jadi you tuliskan sahaja dan tengah-tengah you letak dan. Okay? Ataupun you boleh bagi jawapan jenis cincin. Ini pun boleh terima. Okay? Itu adalah cara macam mana kita jawab pemboleh ubah dimanipulasikan ya. Okay. Baik, seterusnya kita pergi ke seterusnya. Nyatakan satu pemerhatian selepas 4 minggu pada tabung uji P. Tabung uji P itu adalah apa? Kita balik tengok tabung uji P itu adalah cincin besi. Selepas 4 minggu apa dia? Mendakan perang dan lapisan perang. Okay, mendakan perang ada, lapisan perang pada cincin ada. Ini adalah pemerhatian. Pemerhatian maksudnya apa yang you nampak. Baik, macam mana kita jawab? Okay, you jawab ini, yang ini tak boleh ya. Sebab dia adalah tabung uji P sahaja. Cincin besi mempunyai lapisan perang. Okay, cincin besi mempunyai lapisan perang. Maksudnya apa yang you nampak, apa you tulis. Ataupun you boleh kata mendakan perang terhasil dalam air di P. Mendakan perang terhasil dalam air. Ini adalah pemerhatian. Pemerhatian maksudnya apa? Apa yang you nampak, apa you tulis. Okay, itu adalah pemerhatian. Baik, seterusnya kita tengok inference. Macam mana kita buat inference terhadap pemerhatian di 1A2. Kalau you punya jawapan adalah, pemerhatian kamu adalah cincin besi mempunyai lapisan perang. Jadi you punya pemerhatian adalah ini. Cincin besi mempunyai lapisan perang. You ulang lagi, ini sebenarnya adalah pemerhatian. Okay, pemerhatian. Lepas itu you gunakan perkataan kerana. Bagi sebab. Kerana apa? Kerana logam tulin berkarat. Kerana logam tulin berkarat. Okay. Ataupun kalau you punya jawapan adalah you bagi ini, okay, mendakan perang terhasil dalam air pun boleh. Okay, mendakan perang terhasil di dalam air, ini adalah apa? Pemerhatian.
Okay, gunakan selepas itu kerana apa? Kerana kena bagi sebab logam turin berkarat. Okay, ini adalah cara kita jawab inference. Kita jawab inference adalah kena guna bagi reason. Baik, seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok ini. Raja 1.2 menunjukkan tabung uji P selepas dibiar selama 8 minggu. 8 minggu 8 minggu. You akan nampak 8 minggu dia punya mendakan perang menjadi bertambah. Okay, ini adalah 8 minggu. Ini sikit saja. Tengok, selepas 8 minggu dia bertambah. Okay, mendakan perang sudah bertambah. Nyatakan hubungan bilangan hari dengan jumlah mendakan perang pada cincin besi. Jadi dia kata hubungan bilangan hari dan jumlah mendakan perang. Okay, jumlah mendakan perang pada cincin besi. Jadi you punya jawapan mesti ada dua ini. Okay, mesti ada bilangan hari, mesti ada jumlah mendakan perang sebab dia minta hubungan antara. Jadi semakin bertambah bilangan hari, nampak tak? Okay. Semakin bertambah jumlah mendakan perang, ini mesti ada. Okay. Dan yang ini adalah hubungan dia. Bertambah, okay. Bertambah ini adalah hubungan. Okay. Maksudnya di dalam you punya jawapan mesti ada hubungan, mesti ada bilangan hari, mesti ada jumlah mendakan perang. Ini mesti ada. Sebab dia minta ini. Okay. Dia minta bilangan hari, dia minta bilangan hari, itu mesti ada. Okay, ini adalah macam mana kita jawab soalan. Baik, kita pergi ke seterusnya. Seterusnya. Pernyataan berikut menunjukkan kesimpulan bagi eksperimen. Alloy tahan kakisan. Berdasarkan Raja 1.1, nyatakan satu bukti yang menunjukkan kesimpulan tersebut adalah tepat. Okey, kita kena balik ke Raja 1.1 dan cari bukti. Raja 1.1 di mana? Kita balik ke Raja 1.1 ini tadi. Okey, di mana alloy tahan kakisan mana? Dia punya jawapan adalah inilah. Dia tiada perubahan selepas 4 minggu. Cincin keluri tiada perubahan selepas 4 minggu diletakkan di dalam air. Ini adalah jawapan dia. Kita tengok jawapan dia. Cincin keluri tidak menunjukkan perubahan selepas dimasukkan ke dalam air selama 4 minggu. Itu adalah bukti. Jawapan kamu mesti dari Raja ini. Mesti dari Raja 1.1. Okay. Baik. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah apa? Jumlah. Okay. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inertia. Okay. Antara jisim dengan inertia. Jadi semakin besar jisim, semakin masa time taken for the 5 complete oscillation. Masa yang diambil untuk 5 ayunan lengkap adalah semakin tinggi. Okay, ini eksperimen adalah sebenarnya adalah ini ya. Kita tengok eksperimen. Eksperimen. Tengok eksperimen. Sebenarnya adalah eksperimen ini.
Baik, kita tengok eksperimen. Dia apik gergaji. Ini adalah plasticisin. Okay, melekat di sini. Lepas tu kita anyunkan. Berapa ayunan? Satu, okay. Kita tengok berapa ayunan dia ada. Okay. Ini adalah cara dia. Kita tukar jisim yang berbeza. Okay, kita balik sini. Jadi, Raja 2 menunjukkan jam randik bagi 5 ayunan lengkap untuk 50 gram plasticisin, 50 gram ini. Okay, ini adalah jisim plasticisin, ini adalah masa. Jadi sekarang dia suruh you tengok ini. Berapa? Nyatakan bacaan jam randik pada Raja 2. Jadi dia tunjuk di sini 41. 41. Okey, kena tengok. Kalau termometer, dia tak boleh ada point. Kalau kita, ini adalah suhu, termometer dia hanya 34 ke 35 ke 36. Dia tak boleh ada point. Sebab dia punya reading sana, dia tak ada bagi point. Dia tak ada bagi point. Dia kena tengok. Okey. Jadi ini adalah 41. 41. Kita tengok seterusnya. Ramalkan masa 5 ayunan lengkap jika plasticisin adalah 25 gram. Okey, kalau 25 gram macam mana? 25 gram adalah antara ini. Jadi, you kena ambil 31 campur dengan 26 sama dengan 57 bahagi 2. 28 point bahagi 2. Ini adalah bahagi 2. Kita ambil tengah-tengah banyak. Jadi jawapan dia adalah 28.5 lah. Kita ambil tengah-tengah. 28.5 boleh terima, 28 boleh terima, 29 pun boleh terima. Baik, kita tengok C. Okay. Based on the table, berdasarkan jadual 1, lukis graf garis. Graf garis. Okay, graf garis bagi ayunan 5 ayunan lengkap melawan jisim plasticisin. Ini adalah graf garis. Kita ada berapa jenis graf? Kita ada berapa jenis graf? Kita ada berapa jenis graf? Kita ada 3 dalam silibus. Graf garis adalah macam ni. Okay, kita satu adalah jata palang. Okay, kalau jata palang macam mana? Jata palang adalah macam ini. Ataupun kita panggil ini sebagai bar. Okay, yang satu lagi adalah histogram. Okay, kalau soalan suruh you histogram adalah sambung moyang. Okay, histogram adalah sambung moyang. Histogram adalah sambung moyang. Okay, ini graf. Okay, ini graf ini pelajar kena tengok. Graf kalau dia tak ada data kosong, data yang menghala kosong, you tak perlu sambungkan dia ke kosong. Kalau dia tak ada data kosong, you tak perlu sambungkan dia ke kosong. Tak perlu sambungkan dia ke kosong. Apa you boleh buat hanyalah you sambungkan 5 titik ini, sambung 5 titik sahaja. Ini tak perlu. You sambung 1, 2, 3, 4, 5. Sambung 5 titik ini sahaja. Okay.
Baik, kita tengok seterusnya. Berikut merupakan satu pernyataan berkaitan dengan eksperimen tersebut. Okay. Semakin bertambah jisim plastisin, semakin meningkat masa yang diambil untuk 5 ayunan. Berdasarkan eksperimen, bagaimana anda boleh membuktikan pernyataan tersebut? Buktikan. Kalau jisim plastisin semakin bertambah, masa semakin bertambah. Macam mana kamu buktikan? Jadi kita kena balik ke asal dia. Jadual dia. Tengok di sini. Kita kena tengok di sini. Jisim bertambah, masa adalah bertambah. Jadi apakah kita punya bukti? You pilih yang tertinggi punya. Okay. Kalau jisim plastisin adalah 60, maksud dia masa yang diambil untuk 5 ayunan lengkap adalah paling tinggi, iaitu 46 saat. Jawapan kamu adalah macam ini. Masa yang diambil untuk 5 ayunan lengkap bagi jisim adalah paling lama ataupun sama dengan 46 saat. Okay, you pilih yang paling berat punya dan ambil masa dia. Kena tulis ni adalah paling lama. Okay, paling lama iaitu 46 paling lama. Kena gunakan perkataan paling lama. Kalau you boleh tambah iaitu 46 saat. Okay. 2. Perkataan paling lama itu wajib masih ada. Sebab untuk menunjukkan bahawa 60 gram itu adalah paling lama. Okay. Seterusnya kita mau pergi ke soalan 3. Soalan kita tengok soalan 3. Seorang pelajar menyiasat kesan pengoksidaan irisan buah pear dalam larutan berbeza. Okay, kini kita tengok ni. Itu buah pear yang berwarna putih direndam dalam larutan gula. Okay, selama 15 minit dan irisan buah pear akan menjadi warna perang. Kalau kita simpankan dia, rendamkan dia di air limau nipis, lime juice, selama 15 minit dia akan menjadi warna putih. Ini akan menjadi warna perang. Okay, kalau larutan gula adalah warna perang, tapi kalau di jus limau, dia akan masih tetap putih. Kenapa boleh macam ini? Okay, yang pertama, nyatakan satu pemboleh ubah bergerak balas. Apa maksud pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas adalah you punya result. Result kamu adalah perubahan warna irisan pear. Baru betul lah. Kalau jawapan kamu adalah perubahan warna pear, ini adalah salah. Sebab kalau perubahan warna pear satu biji belum dipotong. Dia tak boleh tukar warna. Okay, perubahan warna pear adalah salah. Okay, ini adalah cara kita buat pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah apa? Adalah you punya keputusan. Okay. Ingatlah, dalam limau nipis dia akan tetap putih. Tapi dalam air gula dia sudah bertukar menjadi warna merah. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Nyatakan satu cara mengawal pemboleh ubah di A3A. Macam mana kita mengawal pemboleh ubah perubahan warna irisan. Okay. Kita dah tengok perubahan warna irisan pear selepas 15 minit dalam larutan gula dan jus limau nipis diperhatikan. Kita observe, kita tak guna pembaris, kita tak guna termometer. Jadi tak payah sebut. You hanya perhatikan perubahan warna sahaja. Jadi guna perkataan diperhatikan. Kalau ada guna pembaris, you kena sebut. Kalau ada guna jam randik, you kena sebut. Kalau ada guna termometer, you kena sebut. Okay, untuk soalan ni tak ada guna apa-apa alat, jadi you hanya guna diperhatikan sahaja. Okay, seterusnya. Nyatakan definisi proses pengoksidaan irisan buah pear dari aspek apa yang diperhatikan dan dilakukan. Okay,
dia suruh you define, bagi masuk proses pengoksidaan, okay, kirisan buah pear. Jadi you kena, mula-mula you kena sebut ini, pengoksidaan, okay, pengoksidaan irisan buah pear ialah apa? Ialah proses. Dia boleh proses ke, ini adalah proses di sini adalah proses perubahan warna irisan boleh buah pear dari putih menjadi perang. Ini adalah apa yang you nampak, what you see ya. Tengok ini, proses perubahan warna irisan buah pear dari putih menjadi perang. Ini adalah what you see. Okay, what you see. Ini ada A salah. What you see, gunakan perkataan apabila, okay, what you do. Direndam dalam larutan gula selama 15 minit. Okay. Ini adalah what you see, what you do. You guna struktur ini, jadi senang untuk you dapat markah. Apa yang dia suruh you define, you kena letak di bahagian depan. Okay. Senang untuk you jawab. Kita tengok okay. Ataupun boleh gunakan bentuk ini. Okay. Istilah adalah tadi apa yang dia mahu sebutlah adalah definisi. Ini adalah boleh kepada proses ataupun bahan ataupun larutan ataupun keadaan pun boleh yang menyebabkan what you see. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Apabila what you do pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay. What you do adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Gunakan perkataan ini. Yang menyebabkan apa apabila, okay, apa. Gunakan ayat ini. Gunakan ayat ini. Definasi boleh, you boleh pilih mana satu sesuai. Proses ke, bahan ke, larutan ke, keadaan ke, mana-mana pun boleh. Okay, kena guna bentuk ayat ini ya supaya you senang. Gunakan menyebabkan apa, apabila apa. Okay, kita balik. Okay, seterusnya adalah nyatakan satu kesimpulan. Satu kesimpulan untuk eksperimen ni adalah larutan yang mengandungi bahan antioksidan boleh menghalang pengoksidaan pada irisan buah pear. Yang ada antioksidan adalah lime juice, dalam ada vitamin C. Jadi ada antioksidan, dia boleh menghalang pengoksidaan irisan buah pear, menghalang dia menjadi warna perang. Ini adalah baru punya dalam soalan. Okay, next kita pergi ke next. Murid tersebut menyediakan satu set kawalan dengan meletak sehiris buah pear ke dalam sebuah beaker tanpa larutan pada awal eksperimen. Kita sediakan lagi satu yang tak ada kosong moyang. Ini adalah ada air, ini adalah ada air, ini adalah kosong moyang. Okey, ini. Ini adalah dalam gula, larutan gula, ini adalah lime. Ini kosong moyang. Apa akan jadi pada kosong moyang? Nyatakan fungsi. Kenapa kita perlu sediakan yang kosong moyang? Kenapa kita sediakan kosong moyang? Nyatakan fungsi kawalan. Sebagai perbandingan, set perbandingan terhadap perubahan warna yang berlaku pada irisan buah pear yang telah direndam dalam larutan gula dan jus limau. Sebagai perbandingan, kita membandingkan yang kosong punya dengan yang gula punya dan kosong punya dan dengan yang jus limau itu. Kita mau bandingkan. Okay. Okay, soalan yang terakhir kita tengok ni. Ini adalah BOD ya, BOD. BOD maksudnya apa? Biochemical Oxygen Demand. Okay, BOD.
Kalau dia Raja 4.1 menunjukkan 2 jam radik digital bagi masa yang diambil untuk meluntur warna larutan 1 methylene blue dalam 2 sampel air. Kita guna sampel air sungai, sampel air tasik. Okey, satu guna 60 minit dia warna biru. Okey, dalam warna biru dalam reagent botol lah, biru hilang. Okey. Yang air sungai menggunakan berapa lama? Air sungai menggunakan 60 minit dan air tasik menggunakan 90 minit. Jadi macam mana? Kalau dia semakin masa semakin pendek bermaksud dia semakin kotor. Okey. Kena ingat ini ya. Semakin pendek bermaksud semakin kotor. Okey, kena ingat masa semakin singkat maksud dia semakin kotor. Kalau dia punya oksigen sangat rendah, dia ambil masa yang sangat singkat untuk warna biru hilang. Jadi berdasarkan Raja 4.1, nyatakan satu pemerhatian, satu pemerhatian maksud dia apa yang you boleh nampak. Masa yang diambil untuk larutan warna biru luntur adalah 60 minit untuk air sungai. Ini adalah you punya pemerhatian. Sebab di sini you boleh nampak 60 minit. Masa yang diambil untuk larutan methalina biru luntur. Luntur maksudnya menjadi hilang warna, tak berwarna. Adalah 60 minit. Apa yang you nampak? Nyatakan satu sebab. Kenapa 60 minit? Sebab air sungai adalah kurang bersih ataupun lebih tercemar. Tadi saya kata masa yang diambil adalah semakin singkat, maksud dia adalah lagi kotor. Nyatakan satu cara untuk mengawal pemboleh ubah yang dimalahkan. Pemboleh ubah yang dimalahkan di sini adalah apa? Pemboleh ubah yang dimalahkan adalah 250 isi padu sampel air. Okey, isi padu sampel air boleh juga apa? Boleh juga isi padu larutan methalina biru, itu pun boleh. Okey, ada dua . Okey, you boleh katakan menggunakan isi padu sampel air yang sama iaitu 250. Okey, 250. Okey, ataupun you boleh menggunakan isi padu larutan metabolina yang sama iaitu 1 cm3, 1 ml lah maksud dia. Pun boleh. Satu maka you hanya pilih mana-mana satu sahaja. Satu jawapan yang pertama sahaja ditanda. Kalau ini salah, ini betul, you dapat kosong markah sebab wrong answer right. Jawapan pertama adalah salah, jawapan pertama adalah betul, you adalah kosong markah sebab wrong answer right. Okay. Jadi jawapan yang paling confident you letak pertama sahaja. Baik, seterusnya, Raja 4.2 menunjukkan masa yang diambil untuk meluntur 1 cm3 larutan metabolina biru bagi sampel M. Ini adalah M 32 sahaja. M adalah 32 sahaja. (32) sahaja. 32 maksudnya dia paling kotor. Paling kotor. Okay. Berdasarkan Raja 4.1, 4.2, susun sampel air mengikut tahap pencemaran secara tertib menaik. Menaik maksudnya paling kotor di belakang. Sampel M paling kotor 32 minit.
air sungai 60 minit. Okay, sampel air tasik 90 minit. Okay, yang paling kotor di belakang. Baik, kita tengok seterusnya E. Berikut merupakan satu pernyataan berkaitan dengan eksperimen ini. Air tasik selamat untuk digunakan kerana kurang tercemar. Kurang tercemar. Berdasarkan keputusan eksperimen, nyatakan satu bukti bahawa air tasik. Okay. Ingat lagi tak air tasik apa? Air tasik adalah 90 minit kan? 90 minit. So, dia masa yang diambil untuk warna larutan methylene blue untuk bagi air tasik adalah paling lama, iaitu 90 minit. You kena gunakan perkataan paling. You mesti menunjukkan bahawa dia adalah paling lama. Maksud dia adalah paling bersih ya. Ini adalah jawapan dia. Okay, itu saja untuk teknik menjawab bahagian 1, bahagian A, paper 2, Science.